نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الممسي المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب إلهي أنت تعلم كيف حالي
فهل يا سيدي فرج قريب وصل حبلي بحبل رضاك وصل حبلي بحبل رضاك وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراعي حمايتي وتولى أمري وراعي حمايتي وتولى أمري وشد عراي إن أردت الخطوب وألهمني بذكرك طول عمري فإن بذكرك يا تطيب فظني فيك يا أملي جميل ومرعى زودي أملي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك عندلي
warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar warga-warga nilai semua? Alhamdulillah. Syukur juga kehadrat Allah SWT. Kita semua dihimpunkan sama-sama pada malam ini dalam perkarangan masjid, dalam suasana yang sungguh meriah. Yang pastinya kita semua berada di Karnival Jom Makan. Ini merupakan hari yang kedua event ini berlangsung. Bertempatnya di masjid apa? Quarters KLA lah, senang kan? Yang sebenarnya panjang pun ada, tapi kita popular dengan masjid KLA, Quarters KLA. Karnival ini berlangsung selama 5 hari. Jadi anda yang berada di sekitar perkarangan masjid ini, insya-Allah pada malam ini kami dibawa khas oleh Jom Makan untuk majlis malam ini, iaitu Malam Cinta Rasul. InsyaAllah pada malam ini kita akan bercerita tentang kisah Rasul, perjuangan Rasul. Moga-moga dengan itu dapat memupuk rasa cinta, rasa kasih kita terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bukan itu saja, adik-adik semua, abang-abang kau terada adik juga hadiah untuk adik-adik semua. Jangan ke mana-mana. Sekejap mungkin ada tadi kena pergi Mekah. Abang-abang kau terada ada Kaabah untuk adik-adik, hadiah untuk pada malam ini. InsyaAllah untuk adik-adik semua. Jadi jangan ke mana-mana. Duduk dekat-dekat dengan pentas. Malam ini kita akan buat cerita Rasul. Mana adik-adik yang bertuah akan dapat Kaabah. Replika Kaabah ni abang ada bawa lebih kurang dalam 100. Siapa yang adik-adik yang ada bukan bahan firan, mari dekat, mari rapat. Jangan ke mana-mana. Sebab ada Kaabah abang nak bagi. Tapi ni Kaabah replika aja tapi dalamnya ada hadiah untuk adik-adik semua. InsyaAllah. Baikkan kita teruskan lagi bersama pada Kota Nada. InsyaAllah kita bersama-sama pada malam ini kita membesarkan Allah dan membesarkan Rasul, insyaAllah. Jadi kami ingin mengajak kita bersama-sama di dalam kita mensyukuri nikmat Allah yang paling besar, iaitu kita mendapat seorang Nabi, iaitu Rasulullah SAW. Kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW kerana jasa-jasa baginda kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam. Jadi marilah kita mensyukuri atas nikmat yang besar ini, iaitu kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama menghayati. Kami akan alunkan sebuah alunan nasyid yang kami akan sampaikan bersama-sama untuk kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Ya Rasul, Ya Habib Allah, sungguh mulia engkau, Ya Muhammad. Allah dan malaikat menselawatkanmu. Wahai orang mukmin, selawatkanlah ya Rasulullah, ya Habibullah. Sungguh mulia engkau, sungguh mulia engkau. Allah dan malaikat menselawatkanmu. Allah dan malaikat menselawatkanmu. Wahai orang mukmin, selawatkanlah, kita akan mendapat syafaat di akhirat. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
kami sembahyang, kerana jasamu kami beriman, kerana jasamu kami berjuang. Engkau adalah Rasul pilihan, pilihan Rasul yang awal dan akhir. Engkau adalah Rasul pilihan, pilihan Rasul yang awal dan akhir. Engkau Engkau membawa rahmat dan berkat. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Habibullah, ahli keluarga dan para sahabat, kerana jasamu kami masuk Islam, kerana jasamu kami sembahyang, kerana jasamu kami beriman, kerana jasamu kami berjuang. Ibadahmu membayangkan kehambaanmu, akhlakmu membayangkan kebersihan hatimu, pemurahmu membayangkan dunia tidak di hatimu, sabarmu membayangkan ketahanan jiwamu. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Habibullah, ahli keluarga dan para sahabat, kerana jasamu kami masuk Islam, kerana jasamu kami sembahyang, kerana jasamu kami beriman, kerana jasamu kami berjuang. Keberanianmu membayangkan tawakalmu, orang yang menentang engkau doakannya. Engkau adalah manusia luar biasa, pemimpin yang dikehendaki adalah bayanganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama memuji-muji baginda Rasulullah SAW dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam sepotong ayat Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi maksudnya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita kena memperbanyakkan ke atas, memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, kerana Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas baginda. Jadi sudah tentu kita sebagai umat baginda, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey. Jadi kita malam ni kita nak ajaklah semua, kalau boleh kita berselawat bersama-sama sambil-sambil membeli belah. Kita tengok alhamdulillah hari ini pengunjung ramai yang datang pada hari ini, pada malam ni. Kita ucap juga selamat datang kepada pengunjung-pengunjung yang baru tiba. Mana pengunjung yang sedang makan, selamat menjamu selera. Selamat menjamu selera. Kepada anda yang sedang membeli belah, teruskan membeli belah. Jangan lupa dapatkan kupon setiap pembelian RM20 ke atas, anda berpeluang memenangi cabutan bertuah. Bukan saja makan-makan kat sini, tapi anda berpeluang bawa wang tunai dan juga gold bar. Itu hadiah misteri daripada EO kita, iaitu Jom Makan. Jadi jangan lupa terus je letakkan di box putih yang di depan ini. Jangan malu. Ada top putih di depan ni. Saya nampak tadi ada yang malu-malu nak datang. Jangan malu, terus je datang. Kami tak ganggu anda. Teruskan letak kupon tu, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah kita nampak rupanya orang-orang nilai pun tak relax rupanya. Ramai yang datang. Sebab kita tengok EO kita memang kita betul-betul aktif untuk menghidupkan EO kita dengan melakukan berbagai-bagai aktiviti untuk warga KLIA kat sini. InsyaAllah. Untuk menghidupkan juga, untuk membantu juga vendor-vendor yang terlibat
dalam event kita kali ini, Dan insya-Allah. juga mengimarahkan masjid. Sambil-sambil ada event yang dibuat, tapi imarah Itu juga. yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita lihat jom makan ni dia tidak lari. Dia kalau sebut jom makan, Jom ke masjid. jom ke masjid. Jom ke masjid. Sebenarnya dia ada serapan dua mata. Ya. Bukan hanya pergi jom makan je. Sambil tu kita pergi ke masjid. Nak mengajak semua untuk sama-sama kita membesarkan rumah Allah. Rumah Allah. Jadi tak kekok lah, maksudnya dari seluruh golongan, daripada anak-anak kecil sampai ke tua dah mesra dengan masjid mudah-mudahan insya-Allah. Dah biasa. Tahniah kepada jom makan. Tahniah. Kerana Tahniah satu kepada Jom idea Makan, yang bagus, yang baik, yang boleh Kita teruskan lagi nampak. teruskan. Nampaknya dia apa, ada anak kecil kita tidak asing lah dengan apa suasana masjid. Dan Sambil sebelum makan. kita meneruskan lagi, ada lagi ruang-ruang kosong di depan ni. Kita silakan semua pada pengunjung-pengunjung yang ada di belakang Bersama-sama kita sana. untuk kita membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh penuhkan lagi kursi-kursi yang ada di depan ini. Jangan malu, jangan segan. Kami tidak makan anda semua. Kalau nak makan sila makan di Jom Makan. Kita akan buatkan malam cinta Rasul pada malam ini. Sama-sama kita raikan orang yang paling berjasa kepada kita, iaitu yang lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama kami kumpulan Qatrun Nada, insya-Allah. Silakan anak-anak semua. Kepada Islam yang lebih sempurna.
Jasamu dan baktimu dikenang sepanjang zaman. Selawat ke atasmu menjadi ibadah. Syafi'ul ummah yang dijunjung tinggi, para malaikat turut mengasihi. Syafi'ul ummah yang dijunjung tinggi, para malaikat turut mengasihi. Salla alaika Allah, salla alaika Allah, salla alaika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jadi kita jangan putus asa ataupun jangan kita berhenti dan kita berselawat kata baginda Rasulullah SAW, insya-Allah, mudah-mudahan Jadi Marilah sama-sama kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beruntungnya kita kerana mempunyai Rasulullah yang padanya ada suri tauladan yang terbaik untuk kita. Moga-moga kita saja bukan saja menjadi umat Rasulullah, kita juga benar-benar mengambil Rasulullah sebagai idola kita, sebagai ikutan kita di dalam segala apa pun, daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkaranya. Moga-moga dengan kita mengikut sunnah Rasulullah, mengikut apa yang Rasulullah ajar, itulah akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. kerana Rasulullah tak adalah qudwatul hasanah, sebaik-baik contoh ikutan yang kita boleh ikut, insya-Allah bersama-sama. Jadi Rasulullah juga adalah merupakan seorang insan yang sangat mengenalkan kita kepada Tuhan dan juga membawa kasih sayang daripada kegelapan kepada itu yang paling besar. Kepada cahaya yang terang, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kami ingin membawa satu nasyid yang insya-Allah kita sama-sama boleh hayati bersama-sama, alunan bahasa Melayu, insya-Allah boleh kita hayati bersama-sama berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah membawa kasih sayang. Rasulullah, engkau membawa kasih sayang. Orang yang bersalah engkau maafkan. Musuh yang menentang engkau doakan. Sungguh bersih hati engkau tanpa dendam. Fakir miskin engkau belas kasihan. Engkau suka dengan mereka. Anak yatim dan ibu tunggal engkau sedih bergaul dengan mereka. Rasulullah, kau membawa kasih sayang. Orang yang bersalah engkau maafkan. Musuh yang menentang engkau doakan. Sungguh bersih hati
kasihan. Engkau suka dengan mereka, anak yatim dan ibu tunggal. Engkau sering bergaul dengan mereka. Dengan kawan engkau setia, kepentingan kawan kau sangat jaga. Kesalahan mereka engkau maafkan, bahkan kepentingan kawan engkau dahulukan. Kawan engkau sangat malu dan hormati engkau. Ya Rasulullah, sungguh mulia engkau. Ya Rasulullah, sungguh mulia engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey, baiklah, kita ucapkan juga selamat datang kepada pengunjung-pengunjung yang baru tiba, dan kita ucapkan juga selamat menjabur selera kepada yang sedang makan, dan juga selamat membeli belah. Dekat sini bukan ada acara makan sahaja, selain itu ada juga rumah dinosaur. Kalau siapa yang tak pernah tengok dinosaur boleh mempelajari Rupanya sesuatu kat Malaysia ada dinosaur. Dinosaur ada. Ada. Dia ikut jom makan. Mana ada jom makan, kat situ ada dinosaur. Jadi yang tak pernah tengok dinosaur boleh lah masa Boleh dinosaur. mempelajari sesuatu. Tak, nak tanya sikit. Abang Vero dah tengok dah dinosaur tu? Tengok dah? Dah. Dah. Oh, dah Kat masuk sini dah. pun boleh nampak. Dah. Oh, tak payah-payah Tak payah bayar. Curi-curi tak boleh? Tapi tak boleh, dosa. Dosa. Dan juga ada acara urut-mengurut pun ada. Ada depan pentas. Ada depan pentas. Ada juga acara tembak menembak. Saya tengok tadi bunyi machine gun. Tak. Tepi tu. Itu untuk anak-anak ke untuk orang dewasa? Asal bayar je jadi. Oh, asal bayar. Asal bayar jadi. Apa lagi yang untuk ini anak-anak? Ada supa-dupa juga. Ada Ada supa-dupa juga. Dan juga tak ketinggalan, untuk di pentas ni ada acara untuk adik-adik kita pada malam ini. Kita nak jemput adik-adik kita. Boleh, kita nak jemput. Ada tak? Ada anak-anak. Ada yang 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah. Ada tak adik kita yang umur 12 tahun ke bawah? Ada tak? Ada hadiah untuk semua. Saya dipahamkan adik Zayan. Ada tak adik Zayan? Ada. Mesti ni adik Zayan kita ada. Saya percaya dia datang dekat itu, dekat Masjid Husin. Oh. Adik Zayan dia kita. datang sini juga. Dia ikut kita. Dia tahu dia peminat Qatrul Nada. Mari sini. Adik Zayan, ke mana semua adik-adik kita? Ada hadiah untuk 12 tahun ke bawah adik-adik kita, ada tak? Mari sini, ada hadiah. Okey, kita ada seorang yang mana yang Orang sini wal madu. orang sini malam ni kita ada seorang dah. kita nak bagi hadiah ke anak-anak yang ada kat sini umur 12 tahun ke bawah. Okey, nak kita bagi ada hadiah. seorang lagi, 2 orang. Okey, mari sini.
Okey, uncle, kita panggil uncle Uncle Keturunan ada 100 hadiah untuk adik-adik kita. Ada tak? Kalau boleh nak 20 orang dulu. Ada tak adik-adik kita dalam 20 orang? Uncle Keturunan nak bagi hadiah. Yang belakang sana boleh juga main sini. Ke depan pentas. Ada hadiah untuk anda. Adik-adik kita ada tak? Ada ni, mungkin dia sebut food hunter ni. Ada. Kan? Sebab main sini. Ai, dia malu. Okey, main sini ada. Kita ada 3 orang. Ada lagi kita, adik-adik kita. Ada lagi 4. Okey, ada lagi adik-adik kita ada depan pentas main sini. Ada hadiah anda semua. Ada hadiah. Jom main sini. Ada nampak? Ada hadiah untuk anda semua. Okey, jadi kita tengok ada lagi anak-anak kita sebenarnya tengok ramai sebenarnya ni. Yang hadir pada malam ni insya-Allah boleh naik ke pentas. Okay, ada hadiah. Kita ajak semua untuk naik ke pentas. Boleh, siapa? Saya jaya orang-orang nilai semua berani belaka ni 12 tahun ke bawah. Kita nak ajak ada hadiah. Ambil sini naik. Cepat, Kita cepat, bawa lagi, ada 4 orang. Bagi Kita kan lagi. boleh nak 20 orang. Tu datang lagi, Mas. Okey, alhamdulillah ada. Okey. Cepat siapa lagi? Cepat lagi siapa nak hadiah? Adik game sini. Lagi. Tu. Ada siapa nak hadiah? Bagi hadiah ke anak-anak ni. Okey. Siapa lagi ada cepat? Okey. Lagi. Okey, masuk ke sini sikit. Okey. Lagi ada siapa insyaAllah. lagi? Ada lagi siapa lagi? Okey, boleh nak Anak-anak. 20 orang ni. Ada berapa ni? Baru. Tengah berlari. Nampak dah berlari dah. Okey. Main sini, main. Cepat. Naik. Yang main 12 suka tahun lupa ke pun bawah. boleh. 12 tahun cepat. 12 tahun ke bawah cepat. Main sini cepat. Ada hadiah. Cepat. Okey, belakang sikit adik. Okey. Sambil berlari. Alhamdulillah. Cepat adik perempuan main sini. Perempuan bawa 2 orang. Sini sikit. Ada hadiah berupa Kaabah. Siapa yang tak pernah pergi Kaabah dapat dia pergi ke Kaabah pun alhamdulillah. Dia naik atas pentas dulu. Okey, belakang sikit. Okey, alhamdulillah dah mula ramai dah. Okey, ada lagi ada hadiah. Cepat kita nak bagi hadiah ke anak-anak ni. Main sini. Kita nak Ambil nak sini ajak hadiah. nasyid dulu, Ambil nak sini. ajak berselawat dulu. Okey. Main sini. Okey. Okey, main sini. Siapa lagi nak hadiah? Boleh nak datang ke pentas. Uncle nak bagi hadiah. Main sini cepat. Cepat lari. Okey, main satu. Okey. Okey, main sini cepat. Okey, yang perempuan belah sini sikit. Okey. Yang perempuan sini, lelaki sini. Okey. Alhamdulillah. Okey, dapat 2 baris dah. Okey. Okey, ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Belakang sikit. Okey. Belakang sikit. Okey. Belakang Okey, lagi. Sini sikit. Okey, belakang sikit. Okey. Ada tak ada apa mak-mak yang nak suruhkan anak lagi? Nak suruhkan anak. Okey, ada hadiah. Sambil-sambil bawa anak-anak pergi membeli belah. Dia gelakkan orang, dia tak nak atas Boleh bawa pentas. sekali ke pentas. Tak apa. Okey, tak apa. Dia tak nak ajar, dia have. Dia have. Dia have. Dia jual mahal. T20 kan? T20 dia tak nak hadiah. Dia jual mahal. Okey. Dah habis dah? Okey. Di angka-angka nama adik kita kat atas ni. Siapa yang darjah 6? Angkat tangan. Darjah 6. Darjah 6 siapa? Oh, seorang. Okey. Darjah 5? Oh, ada 4 orang. Darjah 4? Darjah 4? Darjah 4 tak ada. Darjah 3? Darjah 3? Ada 3 orang. Darjah 2? Darjah 1? Darjah 0? Siapa darjah 0? Kak Dika? Ada. Dia faham maksud kita. Jadi kita malam ni kita dah boleh buat sekolah dah. Buat sekolah. Cukup Ada lagi? darjah. Cukup. Anak hadiah? Ambil sini naik atas pentas. Tak nak. Okey, abang nak bagi uncle nak bagi hadiah. Tapi sebelum tu Aceh nak bagi tanya soalan sikit. Yang mana boleh jawab soalan kita bagi hadiah. Okey, kakak boleh? Nak naik? Oh, boleh. Tapi Silakan. insya-Allah kita akan bagi semua Okey, yang Miss. hadiah insya-Allah. Semua dia ada hadiah besar, ada hadiah kecil. Siapa yang jawab soalan kita bagi hadiah besar. Siapa yang jawab soalan ada hadiah besar. Di mana yang kecil dia semua atas pentas ni akan dapat hadiah. Okey, baik. Okey, sebelum tu siapa tahu nama-nama Nabi yang 25 tu? Siapa tahu? Kakak. Nama Okey. Rasul yang wajib kita tahu. percayai. Okey, bapa. Siapa sama kakak? Yang wajib kita imani. Nama dulu. Bukan nama Adam kot.
Nama siapa nama? Nama kakak siapa? Perkenalkan nama. Nama saya Syazana Safia. Okey, umur berapa tahun? Darjah 5. Oh, darjah 5. Okey, besar-besar nak jadi apa nanti kakak? Atlet. Atlet. Dah nampak nak jadi apa tu? Nak jadi lari ke, bola sepak ke, renang ke? Bola tampar. Bola tampar. Okey, kita doakan moga-moga dia jadi pemain atlet yang bertakwa. Kan. Yang jaga solat kan, betul tak? Adik mana nak bersuka tak ada masalah. Tapi yang jaga solat, jaga ibadah, jaga pergaulan. Insya-Allah. Okey, adik boleh sebutkan nama 25 Rasul tu? Boleh? Okey. Adam Idris Nur. Sampai berlagu boleh? Okey, 1 2 3. Adam Idris Nur Saleh Ibrahim Nur Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syu'ib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Al-Akhiru Khatimul Anbiya Tahniah kepada adik. Seronok tak dapat nasyid dengan abang main kompak? Seronok tak? Seronok. Okey, alhamdulillah. Ada hadiah untuk dia? Alhamdulillah. Mana hadiah untuk dia? Alhamdulillah. Ui, ada 2 hadiah. Dia dapat Kaabah walaupun tak sampai Kaabah lagi, tapi dia dah dapat Kaabah. Alhamdulillah. Satu hari nanti sampai ke Kaabah. Kita doakan supaya nanti besar nanti dia dapat pergi jejak kakak. Pernah pergi Madinah, Mekah? Kadang-kadang Pernah? tak sampai besar pun, kecil dah dapat dah. Kita doakan supaya dengan adik ni dapat hadiah ni, InsyaAllah doakan dia, dia pun dapat pergi ke Mekah satu hari. InsyaAllah. Okey, mana ada lagi yang kita nak cuba? Yang Apa lelaki lagi pula? nak cuba? Boleh? Yang bawah tu dah tak tahan Okey. dah. Tadi tak nak naik. Kan dah tak tahan dah. Adam dia sebut. Okey, adik. Okey, main sini. Kronos baju Kronos. Okey, siapa nama adik? Muhammad Sadenia. Muhammad Sadenia. Pelan-pelan sikit. Muhammad Sadenia. Okey, adik berapa tahun umur? Dari 5. Oh, umur berapa tahun dah jadi 5. Oi, memang dahsyat lah. Okey, besar nak jadi apa nanti? Atlet bola. Patutlah pakai baju bola. Nak main bola sepak. Okey, adik tahu tak nama-nama Nabi yang wajib kita tahu? Tahu? Okey, boleh kan? Adam Idris Nur Saleh Ibrahim. Pelan-pelan lah sikit adik. Adik nak pergi mana? Malam masih muda lagi. Boleh? Okey, 1 2 3. Adam Idris Nur Saleh Ibrahim Ismail saya kusung Musa. Okey, sekali lagi boleh? Itulah cik suruh pelan-pelan. Nak pergi mana nanti putus. Okey, boleh? 1 2 3. Adam Idris Nur Saleh Ibrahim Ismail saya kusung Musa. Itulah kesuruhan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita bagi semangat kat dia. Sekali lagi. Dia laju sangat ni. Sampai tersasul-sasul. Pergi ke Golgol Bilah, sampai ke Seremban, patah balik Golgol Bilah kan. Terus tak jumpa jalan. Okey, sekali lagi boleh adik? Okey, tak boleh. Tapi kita bagi hadiah kat dia juga. Boleh. Kita Sebab bagi dia juga. berani. Hadiah yang kecil sikit. Okey. Kita bagi ni. Okey. Tahniah kepada okey yang lelaki. Jangan Boleh? turun lagi, kita nak bagi Boleh? ada cenderah hati sikit Kena hati. Okey, Yang kita mana-mana boleh. Ini adik ni okey. Yang ni kita, yang ini power ni. Adik ni power. Daripada Seremban 2 kata. Daripada Seremban 2 ni. Okey, kita nak bagi yang susah sikit nanti. Bagi yang susah sikit lah. Okey, yang lain siapa yang tahu 25 Rasul lelaki? Yang ada lelaki? Apa lagi ada 25 Rasul? Tahu 25 Okey. Rasul? Tak tahu. Okey, Tak tahu. perempuan? Nanti kita share sama lepas tu kita Okey, hafal macam kakak ni boleh? InsyaAllah. Tahu, okey. Siapa nama kakak? Dia Awara. Okey, umur berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Okey, boleh tahu tak nama-nama Nabi kita yang wajib kita ketahui tahu? Okey. Adam Idris Nur Saleh Ibrahim Nur Ismail
tahniah kepada adik ni juga. Okey. Okey, sekarang ni Uncle nak suruh adik-adik kita semua atas pentas ni kita nyanyi sama-sama. Boleh tak? Ramai-ramai. Sebelum abang kau turun anda, kita minta adik-adik kita semua nyanyi ramai-ramai. Supaya lepas ni kita semua tahu. Boleh? Okey. Okey, mana? Okey, hadiah berupa Kaabah. Sebelum sampai Mekah, kita bagi dulu Mekah dekat dia. Okey, insya-Allah kita doakan juga semoga adik ni nanti dapat menjadi kaki ke kota Mekah. Kalau kita tengok Kaabah tu ada dua jenis. Adik yang sana tu Kaabah kelambu dia tutup habis. Yang satu lagi ni dia naik. Sebab apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Dia ada Siapa peristiwa tahu? dia Ada. tu. Kenapa? Sebab apa? Bila dia jadi putih macam ni dia kenapa? Kalau kelambu penuh kenapa? Dia biasa kalau kelambu penuh ni maksudnya dah masuk musim haji. Jadi waktu ni dia orang akan naik. Dia akan naikkan apa Kaabah tu. Dia jadi macam ihramkan Kaabah lah. Itu beza dia kalau dengan yang waktu hari biasa. Okey. Sikit maklumat fakta. Okey, kita nak suruh adik-adik kita nyanyi sama-sama boleh? Kita minta adik-adik kita semua ramai-ramai boleh? Boleh. Satu, Kita sama insya-Allah. 2, 3. Saleh Ibrahim Musa Ali Zulfi Dawan Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada adik je. Okey, kita semua-semua nyanyi sama-sama Boleh, dengan kita abang-abang bersama-sama. putera dah boleh? Semua sekali, ayah-ayah kita kat bawah juga boleh? Jadi hari ni kita sama-sama hafal. Mana anak-anak tak boleh hafal, insya-Allah kita boleh hafal insya-Allah. Okey, Sama-sama. 1, 2, 3. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون سلامك أنس نبي سجدنا كأنس رسول نبي yang diputuskan mereka semua amal mulia. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syuaib Musa Zulkifli Dawud Sulaiman Yasa sejahtera ke atas Rasul Nabi-Nabi yang diuruskan mereka semua amal mulia. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syuaib Musa Ayub Zulkifli والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون سلامك atas Nabi sejahtera ke atas Rasul Nabi-Nabi yang diputuskan mereka semua anak mulia.
Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Isa, Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Ha, Pak. Ramai adik-adik kita dah boleh hafal dah. Sudah hafal dah. Tadi dah lupa Siapa dah. dah boleh hafal dah? Dah Lupa. lupa kan? Dah boleh hafal Tadi dah. dia tak boleh. Tengok dengan mic terus jadi. Boleh. Okey. Jadi berjayalah sekolah kita malam ni. Belum lagi. Belum lagi? Belum Ada lagi. lagi. Ada yang lagi. belajar Sekolah insya-Allah kita masih akan. ada lagi. Masih lagi. Okey. Adik-adik semua dah selawat kat atas Nabi ke belum? Dah selawat belum? Dah. Tapi kalau kita Alhamdulillah. tak berselawat pun, tapi kalau kita dah semayang, automatik kita sudah Selawat. berselawat. Bangun Sebab subuh apa? pun kita dah berselawat dah insya-Allah. Sebab dalam semayang dah ada selawat. Okey, adik itu tak apa. Yang mana dah selawat, alhamdulillah. Mana yang belum boleh tak kita selawat sama-sama? Boleh? Okey, kita buat selawat yang bermula. Kita minta adik-adik kita duduk kat atas pentas dulu, boleh? Okey. Sambil-sambil abang-abang, uncle kita bagi hadiah. Kita ada selawat sedia sama-sama. nanti Boleh? sikit untuk anak-anak ni insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak ni sambil-sambil tu boleh doakan untuk ni abang-abang ni, untuk ayah-ayah ni, Untuk event kita juga, semua, event insya-Allah. insya-Allah berjalan dengan lancar. Insya-Allah. Okey, kita nak berselawat kat atas Nabi semua, boleh? Boleh kita bersama-sama berselawat? Okey, kita buat selawat yang mudah yang semua boleh hafal, boleh? Boleh insya-Allah. Selawat viral nama dia. Boleh? Kita boleh jawab. Okey, kita nak ajak semua untuk kita berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW supaya kita ni biasa. Kita ni lepas tu kita ajar anak-anak kita ajak saudara mara kita untuk kita selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah dengan itu ini akan menambahkan lagi kebahagiaan kita dunia akhirat insyaAllah. Jadi kita kena latih ni anak-anak kita ni. Kita latih diri kita sendiri untuk kita sama-sama berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah. Okay, semua adik-adik kita dapat hadiah kan? Okey, jom kita selawat ke atas Nabi. Boleh sama-sama adik-adik kita? Sama-sama. Okey, satu. Okey, tengok sini semua. Tengok kat sini semua. Okey, Okey, tengok satu, Uncle. dua, tiga. Ikut yang aku Uncle, kita ramal sama-sama boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Ya, alhamdulillah. Kita nak minta mak-mak kita yang kat bawah pula boleh? Ayah-ayah, Ayah-ayah mak-mak, kita, abang-abang, kakak-kakak. pakcik-pakcik kita kan, semua Semua sekali. AJK masjid pun boleh juga. Boleh, Okey? Satu, dua, tiga. Allahumma Salli Ungkapkan selawat. keluar lah. Sekali lagi. Nampaknya dia tak bersedia ni. Boleh tak sekali lagi? Saya minta semua ayah-ayah yang ada kat bawah ni, kita selawat sama-sama boleh? Satu, dua, tiga. Allah. Ungkapkan keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita selawat sama-sama, kita minta semua yang ada pada malam ini, kita onkan torchlight anda semua, boleh? Onkan torchlight anda semua, boleh? Semua. Saya baru nampak satu kat sana, kat belakang sana. Dua, tiga, empat, lagi. Jadi kita Semuanya. nak ajak semua sambil membeli belah. Vendor-vendor ni yang berniaga ni sambil tu Boleh ikut sekali juga. berselawat. Buka Dan kain kita pun ada. berselawat dengan Rasulullah SAW insya-Allah. Kita ajak bersama-sama hari Okey, ini ada dah hari ni pun ada. Lagi. sambil melihat Ayah belakang pun alhamdulillah. sambil tu berselawat ke atas baginda SAW insya-Allah. Boleh? Okey, satu, dua, tiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama. Ayo semuanya. Allahumma salli ala
salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 3 kali lagi, kasih padu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 2 kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Okey, alhamdulillah. Kita syukur kita juga dapat selawat kata Nabi. Okey, kita nak teruskan lagi acara kita malam ini dengan satu lagu yang agak popular. Qasidah. Kasidah Kita sama-sama. ataupun rintihan sama-sama. Boleh? Adik tahu tak? Siapa tahu Rindu Madinah? Nampak adik-adik tahu. Okey, kita buat satu rangkap adik-adik kita semua, boleh? Kita nak cerita sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Aku kepadamu Madinah, bagai hujan sekalipun layani bahari Alhamdulillah. Kita nak minta ayah-ayah kat bawah pula, boleh? Sekali lagi. Sekali lagi. Semua yang ada. 1, 2, 3. Kena ada mic. Punya. Bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hatikan tetap rindukan Rasulullah. Okey, bersama kami kumpulan Keturunan Rindu Madinah. Semuanya. Ni adik-adik semua sama-sama kita buat. Okey, 1, 2, 3. Rindu dadaku kepada bumi Madinah, takkan terubah walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hatikan tetap rindukan Rasul. Okey, semuanya. Okey, semua bye-bye. Bye. Sekali lagi. Sama-sama bye-bye.
bersumpah Jabir bin Samurah jika dibezakan Nabi ke Nabi. Angkat semuanya. Sekali lagi. Matanya yang terang sangat suka bercelah nampak yang di belakang dan depan serentak jin jantan kok Nabi sangat putih melepak tiada berdaki umpama pantulan perak. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tentera. Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam, bukanlah tertewas lalu memeluk Islam. Semuanya. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya abang nak bagi hadiah dekat adik kita seorang ni. Ya. Okey. Okey. Sebab tadi tengok dia sungguh-sungguh. Okey, nama siapa nama adik? Duduk sini. Siapa nama? Ya. Oh, Kia. Nama kereta tu. Nama siapa adik nama tu? Adik yang kerja. Makin jauh ni. Adik nama siapa? Adik yang kakak. Adik kakak. Adik kakak. Okey, tak apa, tak apa. Adik tahu lagu Rindu Marina? Lagu Rindu Marina. Bunuh Madinah. Rindu Marina. Okey. Boleh? 1 2 3. Rindu. Oh, dia benar-benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Sungguh dia. Mana hadiah-hadiah tadi?
Ni kita bagi hadiah. Alhamdulillah. Ha, special untuk dia. Warna hitam. Okey. Okey, uncle nak teruskan lagi persembahan. Okey, Ada yang turun sampai terpentas ke ada yang nak turun? Siapa nak turun boleh turun? Tak apa, boleh turun. Kalau tak nak turun boleh duduk. Uncle nak bagi hadiah lagi. Pentas boleh duduk kat pentas. Ada siapa nak duduk ada hadiah lagi. Kita ada nak bagi hadiah lagi nanti. Ada hadiah kita nak bagi lagi. Okey, tak nak boleh duduk. Siapa yang tak nak turun boleh duduk. Okey, boleh duduk. dulu. Okey, duduk. Nanti kita nak bagi hadiah lagi. Pusing sini. Pusing ke arah sini. Pusing ke arah sini. Ada hadiah kita nak bagi Boleh, lagi canggih. ke adik-adik ni insya-Allah. Pusing arah sini, Dik. Sini semua. Ngadap sini. Okey. Okey, kami ingin membawakan satu alunan nasyid yang kita sama-sama mudah-mudahan boleh sama-sama kita hayati daripada album Kotanada yang pertama, terbitan pertama yang telah pun berusia 26 tahun. Satu alunan nasyid yang kami akan bawakan menceritakan tentang cinta kita yang paling agung, iaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita cinta yang teragung ini, cinta agung iaitu cinta kepada Allah. Jadi mulai dari kami cinta agung. Kau sembuhkan
tanpa pimpinan, pimpinlah aku ke jalan yang benar, kepada Engkaulah harapanku. Janganlah hampakan perasaanku, jangan biarkan ku tanpa pimpinan, pimpinlah aku ke jalan yang benar, kepada Engkaulah harapanku. Janganlah hampakan perasaanku. Okey, baik. Okey, aku nak bagi hadiah kat adik kita lagi. Okey, siapa di antara adik kita lawan nama ni tahu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Okey, boleh? Adik. Bangun. Okey, siapa nama adik tadi? Pusing sana. Okey, siapa nama? Zayan. Zayan. Oh, ni Zayan ni. Oh, hebat, hebat, hebat. Okey, umur betul tadi? Dah 5 Boleh sebut nama-nama malaikat? Yang wajib kita tahu lah. Kalau cuba semua tak mampu, banyak kan? Okey. Sambil berlagu lah. Sambil berlagu lagi bagus. Okey. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal. Okey, semua tengah bangun terada. Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 3 kali lagi. malaikat kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Masya Allah. InsyaAllah. Ni sedap Okey, suara hadiah dia. tu dia. Ada tak? Alhamdulillah. Bagi Kita hadiah yang bagi paling besar. Okey, mana? Okey, adik abang. Kita bagi hadiah untuk dia. Kita doakan moga-moga dia sampai ke Kaabah. Kaabah nanti insya-Allah. Mekah insya-Allah, Mekahul Mukarramah. Insya-Allah. Okey, nak bagi hadiah lagi. Siapa tahu nama anak-anak Nabi? Kakak di sini. Okey, siapa nama kakak? Ifaliana. Wah, Ifa. Darjah berapa? Ke Darjah 3. Tahu nama anak-anak Nabi tak? Nama? Okey, sambil berlagu boleh? Okey, 1, 2, 3. anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Maudil, Abu Bakar, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fatimah. Alhamdulillah. Okey, adik-adik semua, kita nyanyi sama-sama dengan abang Putra dah boleh? Kita ulang 5 kali. Sementara kita bagi dulu hadiah untuk adik kita. Okey, kita nasyid dulu. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama ramai. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama
Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummu Kulsum Fatimah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummu Kulsum Fatimah. Sekali lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummu Kulsum Fatimah. Alhamdulillah. Ada untuk adik. Okey. Okey, satu lagi saya nak bagi ada. Ada lagi ada? Ada lagi? Ada lagi. Okey, adik yang baju merah. Ni uncle yang panggil je. Okey, mari sini. Okey, siapa nama adik? Fatih. Fatih, Fatih. Fatih dah belajar Iqra dah? Dah. Adik tahu lagu Alif Bata? Tahu? Kita nyanyi lagu Alif Bata boleh? Okey, 1, 2, 3. Alif Fatah Sating Haho Dal Dal Sin Sin Son Kotor Ko Sekali lagi. 1, 2, 3. Libata sajim haqo Berjana jai sin sin son Maqasa aini faqo Rafla mim nun wa halim alim Amsahya Sekali lagi. Libata sajim haqo Berjana jai sin sin son Maqasa aini faqo Rafla mim nun wa halim alim Amsahya. Alhamdulillah. Terima kasih. Banding daripada jom makan macam-macam orang dapat kan. Datang sini bukan Bukan dapat ada makan kosong. saja. Macam-macam tentang Rasulullah, Tentang malaikat, tentang malaikat, tentang anak-anak Masya Nabi, Allah. tentang Alif Bata pun ada. Alif Bata. Alif Bata pun ada. Bukan datang-datang kosong. Ya. Maksud itu matlamat asal je lah, jom ke masjid. Jadi lepas ni anak kita harap tak kekok dah lah anak-anak ni nak ke masjid lah lepas ni. Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Imarah ke masjid insya-Allah. Okey, kita akan sampaikan. Baik, alhamdulillah, moga itu baik-baik yang dapat kami Qatron ada sampaikan kepada anda semua, moga-moga menjadi buah tangan juga kepada kami dan semua tu mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita semua. Moga-moga kita menjadi satu masyarakat yang sangat membesarkan Allah dan Rasulnya dan menjadikan Rasulullah adalah contoh di dalam segala kehidupan kita. Dan moga-moga kita mengharapkan mudah-mudahan masyarakat kita juga dapat hidup aman damai, aman makmur dan sentiasa berkasih sayang sesuai macam mana yang dah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Baiklah, jadi kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Jom Makan yang telah pun memberi slot kepada kami untuk sekian kalinya. Alhamdulillah. Jadi Kita ucap terima kasih kepada Abang Mat dan juga Kak Su dan semua seluruh warga kerja Jom Makan dan juga seluruh vendor-vendor yang setia bersama dengan Jom Makan, setia bersama-sama daripada dulu sampai sekarang dan akan datang. Ucapkan terima kasih kepada anda dan juga kami juga kepada Qatron Nada ingin memohon maaf zahir dan batin sekiranya ada salah silap dalam persembahan kami dan juga yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Yang dan lemah mana yang lemah kurang tu sudah tentulah kita sebagai hamba Allah banyak melakukan salah silap dosa-dosa, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa meminta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. Dan terimalah terakhir daripada kami bila nur melimpah di hati. Jom adik-adik semua kita bangun sama-sama. Bila nur melimpah di hati.
kepada semua vendor-vendor yang terlibat dalam event pada kali ini. Dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri, menatapi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi terada iman dan juga Islam. Telah menjadi manusia itu baru dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri dari alam yang berseri. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua boleh turun. Penemuan bertulisan fosil gigi dan besar di sebuah kawasan pengalaman bertahan telah menetapkan Malaysia sebagai kawasan terkenal dengan berteknologi. Fosil yang pertama diberi di Bintang oleh peneliti dari Universiti Malaysia Kota Singapura Universiti Jepun. Fosil gigi yang ditemukan adalah milik spesies Dinosaurus Spinosaurus, jenis karnivora yang ditemukan. Tak gambar. Selain itu, fosil gigi kedua adalah spesies Spinosaurus. Ambil sini. Ada gambar ini. Mana ni? Mak dia datang. Tapi terpulang lah kat bawah ke kat atas? Asal cerah hai. Tak tahulah. Bawah. Di perairan sekitar peneliti tempatan juga berburu fosil dinosaur di Taman Nasional Kalimantan. Ekspedisi itu berjaya menemui fosil gigi, tapak kaki dan tulang dinosaur dari spesies Theropod, Iguanodon dan Sauropod. Dua fosil gigi yang ditemukan